Assalamualaikum Fauzi Channel. Latihan 5.1B. Hari ni berapa bulan? 13. 18 bulan 6. 25. Okey, nombor 3 Latihan 5.1B. Muka surat 138 Okey, form 4 Form 4 soalannya kita diminta lukis graf terarah mengikut maklumat diberikan. Okey, maklumat yang pertama itu adalah dia bagi bucu. Senarai bucunya ialah P, Q, R, S, T, U kan? Ada V. Okey, ada V. Okey. Okey, ada berapa? Ada 7 Bilangan bucunya ada 7. Kemudian dia bagi tahu tepinya, senarai tepinya adalah PQ, QR. Okey, lepas QS, SP, SR, ST, UT. Ada lagi? Okey. Okey, dia kata apa? Graf ni adalah graf terarah. Terarah apa maksudnya? Ada anak panah. Okey. Dan kita tahu bahawa dia ada 7 bucu. Okey, ingat. Okey. Jadi kita nak lukis kita berdasarkan tepi. Okey? Tepi. Jadi PQ. Sini P pergi ke Q. Q. Ada anak panah sebab dia terarah. Okey, kemudian QR. Ada pergi QR, ada pergi QS. QR dekat sini. QR. Sini QS. Dia pergi QR, dia pergi QS. Okey. Kemudian SP. SP. Kemudian SR. Kemudian ST. ST. Kan, T tak ada kan? Kemudian UT. Okey? Sini U. Okey, boleh? Lengkap tak? Lengkap tak? V mana? Okey, V letak kat mana? V letak mana? Oleh kerana sini tak ada arah T nampak V kan? Jadi V tu letak je mana-mana. Dia bersendirian. Lone Ranger. Okey? Dia Lone Ranger. Okey? Bagus. Baru kita complete. Betul tak arah dia tu? Ada salah arah tak? Tak ada kan? Okey tak ada arah lah. Kata orang Pahang tak ada arah lah. Kan? Siapa sini orang Pahang? Saya selalu tengok cerita cerita orang tangkap ikan orang Pahang. Bila dia kata tak ada masalah, tak ada arah. Okey? Okey. B. Okey, B mempunyai satu gulung pada bucu Q dan satu gulung pada bucu S. Kita gunakan yang ni. Kita gunakan graf terarah tersebut. Okey, diberi mempunyai satu gulung pada Q dan S. Sini Q, gelung, sini S, gelung. Okey. Kemudian QS ialah berbilang tepi. QS berbilang tepi maknanya dia arah itulah, arah ke S. Okey. Kemudian di NP sama dengan kosong. Lepas tu di out P,
sama dengan 2. Okey. Okey, kita betulkan balik. P masuk P0, keluar P2. Okey. Okey, P kan. Okey, yang ni kita untuk Q pula, Q masuk 4. 1, 2. Sini kita 1. Sini masuk 1. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. D out ni 1 lagi 1, 2. Betul. D out 2 betul. R pula ialah keluar 2 kan. Dan masuk tak ada. Okey, betul. Kemudian S 4. S masuk 4. Ke sini lah. 1, 2, 3, 4. Keluar 1, 2. Okey, betul. Okey. Ni dia gambar ajar dia. Okey. Boleh? Boleh? Dia kena kaedah cuba jaya. Kaedah cuba jaya. Okey, sekian saja.